Alright guys, aku kedatangan sebiji reel Shimano Metanium 2013. Alright, ni aku dah buka dalaman dia mat tak tahu yang lama pakai minyak apa. Tapi minyak dia agak-agak cair sikit. Bahaya untuk main gear sebenarnya mat ni kita pakai biasalah mat macam ni kotor-kotor. Ni namanya pakai mat ni dia punya bomb shaft dia. Dia punya apa cap dia memang kotor sikit lah. Biasalah kan. Nama pun servis jadi kita kena buat. Yang ni carbon tag gasket ni aku akan tukar kepada carbon tag mana. Ni dia guna gasket macam ni main game memang akan rosak sebenarnya mana. Tapi pada aku akan nasihat customer untuk tukar. Kalau boleh tengok ni dalaman. Okey lah ni kan. Air masin pun tak ada sangat. Ni aku dah lerai habis aku buka semua. Ada beberapa bearing yang aku akan tukar sebab bearing terlalu kasar. Ni macam biasa mana yang buat servis dengan aku akan buat cleaning. Aku akan buat ultrasonic cleaning. Akan keluar semua dia punya dosa-dosa kecil. Tiba tak adalah dia punya kotoran kecil yang akan keluar lah guys. Lepas aku keluarkan daripada ultrasonic, aku akan bros lagi sekali untuk lebih bersih dalaman dia supaya kita letak minyak baru. Ni main gear dia aku dah chemical. Jadinya taklah macam baru cuma bersih sikit untuk reel tu bekerja dengan lebih bagus. Ni korang boleh tengok dia punya gigi dia memang masih padu. Ini pinion dia pun aku dah clean sekali. Ni dalaman yang korang tengok yang belengas tadi tu aku dah bersih cuci habis pakai ultrasonic atau gosok memang licin habis korang boleh tengok yang ni part-part yang tinggal tunggu kering so aku akan toskan dulu bagi dia kering habis. Ni bila dah siap lilin sebelumnya ada bunyi sebab dia pakai full bearing seramik, tapi aku tukar kepada bearing NAB lah. 2 biji aku tukar, 2 pieces aku tukar bearing NAB. So karawan dia agak-agak smooth sikit walaupun taklah macam baru tapi lebih better lah daripada sebelum-sebelum ni. Drag dia pun memang cantik sebab kita pakai carbon tag kan. Yang lama kita pakai gasket kan. Yang lama dia pakai gasket kan. So kita tukar kepada carbon tag.